Siapa sangka bahan digital kini mengubah lanskap pendidikan secara drastik, pembelajaran menjadi lebih pantas, interaktif dan tanpa batasan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Melula Shinta Amani binti Muhammad Hamirat. Hari ini kita akan bincangkan bagaimana bahan digital boleh memperkasakan pendidikan di Malaysia dan membawa perubahan besar kepada cara kita belajar. Bahan digital memperkasa pendidikan negara membawa maksud bahawa sumber dan teknologi digital digunakan sebagai alat utama untuk memperkukuh, memperkasakan dan memperbaiki sistem pendidikan dalam sesebuah negara. Dalam konteks ini, bahan digital merujuk kepada sumber pembelajaran dalam bentuk digital seperti contoh, bahan digital seperti e-book, video interaktif, aplikasi pendidikan, kecerdasan buatan dalam pembelajaran dan platform pembelajaran dalam talian. Memperkasa bermaksud menjadikan sesuatu sebagai alat atau mekanisme untuk mencapai matlamat tertentu. Pendidikan negara merujuk kepada sistem pendidikan yang diterapkan dalam sesebuah negara meliputi sekolah, universiti, tenaga pengajar, pelajar dan dasar pendidikan. Baliknya, kita harus berani mencabar norma dan menerima perubahan. Inilah masa depan pendidikan yang terbuka, fleksibel dan tidak terikat oleh sempadan fizikal. Bahan digital adalah senjata yang dapat memperkasa pendidikan negara dengan berbagai cara yang luar biasa. Pertama, ia menjadikan pendidikan lebih interaktif di dalam dunia di mana generasi muda lebih cenderung kepada penggunaan teknologi. Pembelajaran berbantukan digital bukan lagi pilihan, tetapi kewajipan. E-buku dan aplikasi pembelajaran memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara langsung dengan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya menjadi penerima maklumat, tetapi juga pelakon utama dalam perjalanan pembelajaran mereka. Baiklah, sekarang saya sedang mendengar video PDPC Italian. Yang kedua, bahan digital membuka pintu kepada pembelajaran tanpa sempadan geografi. Di mana sahaja pelajar berada, di bandar, di luar bandar atau di kawasan terpencil, selagi ada sambungan internet, mereka boleh mengakses ilmu pengetahuan dari serata dunia. Pendidikan tidak lagi terhad oleh bangunan sekolah atau bilik darjah yang terkurung. Dengan hanya sebuah peranti, pelajar boleh mengejar ilmu yang selama ini mungkin hanya dimiliki oleh mereka yang berada di pusat bandar atau universiti ternama. Pendidikan tidak lagi terhad oleh bangunan sekolah atau bilik darjah yang terkurung. Dengan hanya sebuah peranti, pelajar boleh mengejar ilmu yang selama ini mereka mungkin hanya dimiliki oleh mereka yang berada di pusat bandar atau di universiti ternama. Inilah demokratisasi pendidikan dalam bentuk yang paling murni. Yang ketiga, bahan digital memupuk kemahiran abad ke-25 yang kritikal seperti kemahiran berfikir aras tinggi, KPAB, pembelajaran berbantukan kecerdasan bantuan dan analitik data membolehkan pelajar menyesuaikan gaya pembelajaran mereka mengikut keperluan masing-masing. Bahan digital bukan sekadar alat bantu, tetapi sebuah revolusi dalam pendidikan yang harus diterima dengan tangan terbuka. Ia adalah senjata utama yang akan memperkasa sistem pendidikan negara, menjadikannya lebih berdaya saing, eksklusif dan relevan. Kini, keputusan di tangan anda. Adakah kita akan terus berpegang pada sistem yang lama atau kita akan berani melangkah ke hadapan, membawa pendidikan negara kita ke mercu yang lebih tinggi dengan kuasa teknologi digital? Kita sering berkata bahawa ilmu adalah kuasa, tapi ilmu tanpa tindakan adalah sia-sia. Bahan digital telah membuka gerbang kepada dunia baru dalam pendidikan dan kita tidak boleh terus terpaku dengan cara lama. Maka, bukalah minda kita, sahuilah cabaran perubahan ini dan jadilah generasi yang bukan hanya belajar, tapi juga mencipta masa depan. Sekian dari saya, semoga kita semua bersama-sama menjadi agen perubahan dalam memajukan pendidikan negara kita. Terima kasih.